Bukan sekadar persaraan, ini kelebihan veteran ATM. Dari medan bakti ke kehidupan baru, Jeff ATM berdiri bersama veteran ATM menjaga kebajikan, masa depan dan kesejahteraan warga veteran ATM dan tanggungan secara menyeluruh. Sebelum menamatkan perkhidmatan, semua anggota ATM atau bakal veteran ATM akan menjalani latihan peralihan di Perhebat. Ia bagi membantu mereka untuk bersedia menghadapi perubahan kehidupan selain memiliki kemahiran teknikal tertentu bagi membantu perjalanan kerjaya kedua kelak. Sejak ditubuhkan pada tahun 2000, Jeff telah memikul amanah dan tanggungjawab khusus untuk menjaga kepentingan lebih 220,000 veteran ATM dan tanggungan di seluruh negara. Komitmen berterusan ini selari dengan misi jangka panjang jabatan bagi memastikan setiap veteran ATM dan tanggungan menerima perhatian, sokongan dan pembelaan yang sewajarnya. Dengan kos sara hidup yang tinggi, persaingan pekerjaan dan kerentanan akibat kecederaan, penyakit dan usia, veteran ATM atau tanggungan daif perlu dibantu. Jeff committed membantu veteran ATM dan tanggungan melalui kesukaran ini dengan bantuan kewangan di bawah bantuan sara hidup dan bantuan persekolahan untuk anak-anak veteran ATM yang berpendapatan di bawah paras garis kemiskinan PGK yang ditetapkan. Jabatan yakin bahawa aspek pendidikan mampu mengubah nasib dan meningkatkan kualiti hidup keluarga veteran ATM. Jeff menyokong agenda pendidikan negara melalui bantuan persekolahan bagi membiayai kos pendidikan anak-anak veteran ATM daripada keluarga daif. Selain itu, meraihkan kejayaan anak-anak veteran ATM yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading melalui bantuan kemasukan ke IPT sama ada di peringkat asasi, matrikulasi, diploma atau peringkat ijazah pertama. Semua veteran ATM dan tanggungan layak menerima kemudahan rawatan dan perubatan di klinik, hospital kerajaan atau di hospital tentera seluruh negara bagi memenuhi keperluan ubat berkala, rawatan kesihatan dan peralatan alat ganti tiruan. Bagi tujuan rehabilitasi, Jeff turut menyediakan bantuan peralatan pesakit untuk veteran ATM dan tanggungan memperoleh peralatan seperti tongkat, kerusi roda, katil hospital dan lain-lain alat yang disarankan oleh pegawai perubatan. Jeff ATM komited untuk membantu komuniti veteran ATM memenuhi kehidupan yang wajar melalui program peningkatan sosioekonomi veteran ATM. Di bawah program ini, usaha ditumpukan di dalam inisiatif kerjaya kedua veteran ATM dan peluang keusahawanan meliputi tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam program ini, latihan teknikal dan keusahawanan. Selain itu, jabatan turut mengadakan kerjasama strategik dengan institusi perbankan, pembiayaan bagi menyokong keperluan dana keusahawanan veteran ATM. Agenda kesejahteraan veteran ATM bukan agenda kerajaan semata-mata. Sebagai warga Malaysia yang hidup dalam keamanan dan kemakmuran hari ini, zahirkan penghargaan atas sumbangan veteran ATM terdahulu melalui sumbangan kepada kempen tabung pahlawan. Setiap sumbangan akan digunakan semula sebagai bantuan kebajikan tambahan kepada veteran ATM dan keluarga yang ditinggalkan. Jeff ATM komited memastikan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM terus terpelihara. Jangan lepaskan kelebihan sebagai veteran ATM. Pastikan anda berdaftar dengan Jeff ATM dan muat turun aplikasi Vibe 2.0 untuk info terkini. #responsif, prihatin, committed.